Hai, Assalamualaikum. Saya Ash dari DP2U. Hari ini Ash berada di Jalan Kampung Lombong, Shah Alam, mungkin Kelang, daerah Kelang Negeri Selangor, di mana di sini Ash ada satu tanah yang lebih daripada 1 ekar yang menariknya telah pun siap convert kepada kategori bangunan kediaman untuk dijual. Tanah ni dah ada geran individu dengan tempoh pegangan hak milik kekal freehold berklasifikasi Rizab Melayu. Tanah ni cantik, dimensinya adalah segi 4 tepat dengan bukaan yang menghadap dengan jalan utama. Jalan Kampung Lombong ni adalah sepanjang 88 meter dan juga lebar ke belakang sana adalah selebar 57 meter, menjadikan keseluruhan kawasan tanah ni adalah selebar 5,310 meter persegi bersamaan dengan 1.3 ekar lebih kurang tanah ni. Cantik tanah ni sebab ia telah pun siap convert kepada status bangunan kediaman. Dan apabila anda beli tanah ni, anda boleh terus apply untuk pecah lot dan jual lot-lot banglo kediaman. Ataupun anda boleh joint venture dengan developer untuk bina rumah banglo ataupun rumah semi-D ataupun rumah teres. Cantik tanah ni. Anda boleh dapat berpuluh unit rumah di sini. Dan juga tanah ini juga cantik kerana ianya sangat sesuai untuk anda buka petrol station apapun tertakluk kepada kelulusan pihak-pihak yang berkenaan, kerana di hadapan ni jalan Kampung Lombong cantik trafik, boleh saya katakan agak cantik kerana ianya juga dilalui oleh lori kontena dan juga lori-lori tanker yang ingin ke Jalan Kebun Tambahan di sebelah sana. Jalan Kebun Tambahan dalam 300 meter di sebelah sana. Jalan Kebun Tambahan, saya tidak dapat nafikan, memang menerima jumlah kenderaan yang sangat tinggi pada setiap masa. Dan tanah ini juga bukaan agak cantik untuk anda buka petrol station. Lebar 88 meter dan luas tanah ni 1.3 ekar. Lebih daripada minimum yang diperlukan untuk anda membuka petrol station. Apapun seperti saya katakan tadi, tertakluk kepada kelulusan pihak-pihak yang berkenaan. Walau bagaimanapun, owner ingin menjual tanah ni dengan harga ringgit Malaysia 1.95 juta sahaja. Right, ruang dan peluang masih lagi terbuka. Jangan sampai terlepas. Hubungi Ash sekarang. Bye.